laporan azan pun orang komplain. Di mana? Di Ceras. Kita bukan mengemis di negara kita. Kita duduk di negara Malaysia. Siapa-siapa kita nak mengemis? Kita nak bunyi azan macam mana sekalipun, kita tak pernah tanya kalau ada orang buat macam mana bangunannya, tinggi mana, kita menghormati. Mana-mana agama yang ada di negara kita, kita hormati agama Kristian, hormati agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba kita laungkan azan yang sudah daripada dulu lagi kita laungkan azan, benda ni takbir yang tak ada masalah. Tiba-tiba ada orang kata, you boleh kurangkan sedikit itu azan. Kacau lah orang mau tidur. Mangkuk, kau tak suka dengan azan, kau jangan duduk dekat Malaysia. Ini negara ni dah lama, daripada azali lagi kita lakukan azan. Kalau kau tak suka, boleh keluar daripada negara ni. Kita ni kadang-kadang boleh nak jaga mulut, tapi kadang-kadang orang gila, kata Ustaz Mazizi, kena biar orang gila yang ajar, kena. Orang gila kena dengan orang gila. Pasal kalau orang baik jumpa dengan orang gila tak boleh. Pasal apa? Orang baik dia bagi minum cawan kopi. Jadi kena hantar orang gila dengan orang gila. Jadi kalau cakap dengan orang bodoh yang macam ni, bingai yang macam ni, tak ada otak, tak ada fikiran, tokoh kepada kebodohan, patut kita memang kena ajar dengan bahasa-bahasa yang tidak mempunyai adab juga pada mereka ni. Saya sedikit saja, insya-Allah bagi Datuk singgah sikit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya hormati guru saya Ustaz Mazizi, sahabat saya Ustaz ini, Datuk Syamdi, sahabat baik dan semua, sahabat dan juga penonton-penonton. Jadi alhamdulillah, ni yang kali kedua tadi. Hari ni yang kali kedua saya datang sini. Tentang isu judi online ni. Tuan-tuan, seperti yang mana saya bagi tahu, tuan-tuan, kita berpuasa adalah berjihad melawan nafsu. Dan Allah Ta'ala memberikan satu hari kemenangan, itu hari raya. Tapi video ni jelas seolah-olah menunjukkan bahawasanya hari kemenangan ni adalah hari jijik untuk orang Islam. Cukup kurang ajar hamba. Kita makin hari makin bersabar, makin hampa nak cuba. Bila kami bangkit, hampa kata kami resis, hampa kata kami ni cuba nak ganggu ketenteraan awam. Provokasi. Bingai dia orang ni. Bila dia orang buat, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi siapa yang cucu api? Siapa yang nak mulakan perkauman ni semua? Siapa yang nak memulakan isu-isu agama ni? Saya tanya. Kalau kamu tak mula, kami pun tak mula. Kami Islam tak ajak nak kacau agama orang. Lakum dinukum waliyadin. Agama apa? Agama kami. Mampu bilang pun nak buat macam mana pun. Isu laung azan. Lepas tu isu yang mana yang di KFC ni saya tak tahulah ini video ni apa masalah problem dia. Mungkin dia tak sekolah ataupun dia tak tahu orang berkuasa ni macam mana. Jadi saya harap orang macam ni pergi sekolah balik. Saya minta kerajaan hari ni buka sekolah balik. Buka sekolah balik. Buka sekolah, hantar orang ni yang begitu resis yang nak cakap tentang orang tak puasa nak pertikaikan, saya nak hantar pergi balik bagi puasa. Tak, dekat sekolah tu ada pendidikan moral. Jadi pergi belajar pendidikan moral. Orang yang jadi macam ni adalah orang yang tak masuk kelas moral. Ya, benar. Jadi saya minta dua, saya pun tak mahu cakap banyak. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan hari ni jadilah mata telinga kami kepada NGO betul Ustaz Mazizi. Apa-apa salurkan kepada kami. Insya-Allah kami akan cuba membantu dan mementras isu-isu yang tak diingini dalam Malaysia. Jadi alhamdulillah sekadar itu saya